Yang pernah baca buku ni buku ni memang air mata, man. Ending dia, aku menangis terisak-isak. Okay, sebagai pembaca novel Laut Bercerita daripada Leila S. Chudori ni, aku excited gila dapat tahu yang cerita daripada buku ni akan difilmkan, akan ditayangkan 2026 nanti, sebab pernah keluar short film yang dilakonkan oleh si Reza Rahadian, dan cerita ni akhirnya akan ada versi filem yang sebetul-betulnya filem lah, filem panjang. Tapi yang aku tertarik adalah pelakon dia masih dikekalkan dengan pelakon yang pernah melakonkan watak yang sama, watak laut dalam drama ataupun filem pendek Laut Bercerita sebelum ni, iaitu Reza Rahadian. Ada pelakon-pelakon lain juga yang memang star, man. Dian Sastrowadoyo, Christine Hakim, Yunita Siraga. Aku tengok tadi dekat IG aku pun ada gambar-gambar daripada filem Laut Bercerita ni yang dah siap, cuma tunggu waktu tayangan dia di 2026. So aku nak tanya dengan korang yang pernah baca buku ni buku ni memang air mata, man. Aku baca sampai habis. Ending dia, aku menangis terisak-isak. Dan lepas tu tengok tadi post daripada Yunita Siraga ni, ada scene dekat meja makan tu. So aku nak tanya dengan korang yang pernah baca buku ni, adakah korang excited nak tengok cerita yang korang baca daripada buku ni, daripada novel ni, yang akhirnya akan difilmkan nanti? So cuba share kat bawah. Nyaman.